Kenangan manis kau dan aku takkan terhapus. Duri ranjau dalam bercinta lumrah dunia. Jomblo happy, ke hati, sayang. Selamat datang ke Selangor. Bandar Maju dah banyak tempat-tempat lepak. Hari ini nak kenalkan ahli baru geng bijak berbajet. Ini dia, Odah dan juga Zaki yang mani. tak ada pula Zaki. Abang nak tanya Odah dululah. Saya. Apa yang Odah faham pasal bijak berbajet ni? Korang kena bijaklah dengan bajet korang. So, saya pilih yang murah ataupun saya tunggu diskaun. Ini memang bijak, memang Odah bijak. Tak salah ambil orang sebenarnya. Okey, abang nak bagi tahu yang dalam misi kita pengembaraan kita ni memang ada bajet had dia. Jadi sekarang ni korang kena belanja had yang diberikan tu untuk kita bertiga ni dengan cukup. Faham? Jadi dengan itu kita akan bagi ini dia. Cabut. Ya ni, lepas. Banyak ni, ribu-ribu ni. 80 je bang. Mak saya bagi lagi banyak daripada ni. Kita sahut cabaran bijak berbajet ni. RM80, 3 orang belanja, 1 hari. Okey? Sekarang kita cari tempat lepak tu, tempat beraktiviti tu lagi senang cari yang percuma. Bang, sabar. ChatGPT cakap ada dekat Taman Komuniti Eco Bukit Jelutu. Jom. Nanti Odah suruh Zaki jumpa kat sana je. Okey. RM80 je. Memang bijak. Ini budak bijak lah. Abang itulah. Zaki yang mana ni? Zaki, mana lah pergi? Tak bang, telefon saya ni asyik pusing-pusing je. Nak mesej saya Odah ni pun susah. Pasal internet yang risau Zaki, abang sebagai ketua geng bijak berbajet akan payung internet. Dengan rangkaian 5G hotlink, abang boleh kongsi wifi hotspot dengan korang semua tanpa ada halangan. Sekarang, boleh kita buat video TikTok kita. Sama-sama kita geng bijak berbajet, bijak berbajet bersama Hotlink. Kita geng bijak berbajet, pilihan utama geng bijak berbajet. Alang-alang saya dah lapar. Jom, ikut saya. Saya bawa kedai yang padu. Kita pergi dengan gaya Gen Z. Salah je. Tak apalah. Salah je. Kita nak goreng. Jom balik. Tengok ni. Kita boleh tengok kapal terbang turun naik kat sini. Rasa premium macam dekat Pahang tapi kat Selangor. Kelebihan Selangor ni pula boleh dapat makanan daripada satu Malaysia. Tapi kita kena pandailah cari kedai makan. Lulus tak? Saya punya tempat geng bijak berbajet kita ni. Zaki memang lulus. Geng bijak berbajet sekarang ni nak bagi tahu, kita kalau order makan, cuba jangan order makan untuk sendiri. Sebab kadang-kadang kita tak habis. Baik kita order makan, order lauk untuk 3 orang makan. Jimat pun jimat. Betul. Udah orang Pahang. Udah tak boleh tengok tempoyak depan muka Udah. Sama kita. Saya orang Perak. Tapi saya suka makan juga. Oh sama juga. Kita join. Untuk geng bijak berbajet ni dengan Zaki, dia akan menyampaikan lagu. Yes. Silakan Zaki. Kenangan manis kau dan aku takkan terhapus. Duri ranjau dalam bercinta lumrah dunia. Jomblo happy, ke hati, sayang. Sambil lari sikit. Boleh lah. Kenyangnya. Tapi saya rasa macam nak minum kopi lah pula. Cukup ke dengan RM80 tu? Zaki, buka aplikasi Hotlink. Kat situ ada banyak ganjaran untuk belia berumur 24 dan ke bawah. Jom, kita pergi kopi cara Gen Z. Macam ni guys, macam ni. Dah boleh buat lah. Masa untuk tebus voucher kita. Cukup. Tak ada kan? Itu pandan. Bagi pandan. Nam. Kejap. Mana dapat aiskrim ni, kopi ni? Duit kan dekat abang. Kau curi kan? Curi. Beli macam mana ni? Tadi Odah kan dia dah tebus daripada aplikasi Hotlink. Okey. Terus jadi percuma. Macam ni lah geng bijak berbajet gaya Gen Z. Betul, memang tak salah lah. Korang lah orang paling tepat abang pilih. Okey, sekarang jom kita kira. Tadi kita makan bertiga RM50, betul? Betul. Kopi dan juga aiskrim kita dapat percuma sebab tebus guna voucher Hotlink, betul? Betul. Jadi jumlah yang kita belanja pada hari ini adalah RM50 dari RM80. Jadi kita ada baki RM30. RM30 pula kita boleh beli pas sebulan Hotlink. Sekarang ni misi kita dah berjaya. Jadi abang bagi 9/10 untuk kita. Yes! Selangor dah berjaya kami tawan. Sekarang ni saya nak minta bantuan anda untuk komen dekat bawah ni bagi tahu tempat dan juga makanan menarik di negeri anda untuk kami pergi dan kami tawan. Jadi jangan lupa untuk jadi geng bijak berbajet macam kami. Saya Kamal Adli. Saya Odah. Dan saya Zaki Mani. Saya ketua geng bijak berbajet ingin mengundur diri dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Bye.